Video kali ini saya kongsikan kepada anda syarat kelayakan berkaitan dengan program ni. Program Kimpalan yang boleh saya nak kongsikan kepada anda. Ramai pelajar-pelajar yang nak sambung peringkat aliran TVET, ramai yang nak apply program Kimpalan, tetapi boleh dikatakan tak tahu apakah syarat kelayakan. Adakah anda layak ataupun tidak? Maka bantu saya save video ini, kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda yang minat program Kimpalan, dan tolong komen kat ruangan komen kat tepi ni apakah bidang lain yang anda nak tahu syarat kelayakan. So untuk maklumat anda, sekiranya anda nak apply program-program Kimpalan, boleh dikatakan dekat Malaysia ni banyak institusi yang menawarkan program-program Kimpalan dan setiap agensi berbeza syarat kelayakan. Maka saya akan kongsikan kepada anda antara salah satu syarat yang memenuhi supaya anda boleh mohon program-program Kimpalan. Antaranya adalah anda kena lulus SPM untuk dua subjek ni, iaitu Bahasa Melayu dan juga Sejarah. Ada juga institusi program TVET yang menawarkan program-program Kimpalan. Anda kalau tak ada SPM pun boleh apply, tetapi kena ada 3M. Boleh membaca, boleh mengira dan juga boleh menulis. Selain daripada itu, syarat-syarat am yang perlu anda penuhi adalah antaranya anda kena sihat tubuh badan. Dan antara yang perkara lain, tiada masalah penglihatan dan juga paling penting anda tak ada rabun warna. Kalau anda ada rabun warna, cuba cek. Adakah aku ada rabun warna? Kalau ada, maka ada cabaran untuk anda nak apply program-program Kimpalan. So kepada anda, sekiranya anda berminat, anda boleh apply untuk intake Januari 2027, di mana dijangka Oktober 2026 permohonan akan dibuka. Pastikan anda penuhi syarat dan apply program yang anda minat. Make sure anda dapat sambung belajar kali ini.